Okay guys, hari ni saya nak main Go a Horizon. Okay, ni tanaman saya guys yang ada kat page saya. Okay, pertama kali kita kena pergi kat seed shop. Okay, pergi seed shop dulu. Tapi kita kena jalan dulu guys, biar nampak pemandangan yang sangat cantik kat sini. Wow, cantiknya. Ada lampu, ada tanaman. Okay, kat sini ada tu pokok, ada beras. Okay, kat sini ada gear shop. Okay, kat sini tu lah tempatnya bila seed shop. Okay, kita ni here what I got. Korang beli 2 carrot. Saya beli semua ni sebab saya ada duit yang banyak. Jadi korang tinggal beli carrot. Kalau carrot dah banyak, beli korang. Jadi kita keluar. Lepas tu balik ke tempat kebun kita untuk tanam carrotnya. Kita jalan dulu. Panjang juga pokok ni. Okay, dah nak sampai. Sikit lagi. Okay, kita pegang carrot dulu. Ya, kita dah sampai kat tempat garden kita. Kita tanam. Itu kan, korang tunggu sampai tumbuh. Ada masanya. Kaki carrot. Okay, alright tu belum masak. Kalau korang tunggu sampai ripen baru boleh masak. Okay, tunggu sampai ripen. Okay, 1. Okay, 9. Okay, dah ripen, dah masak. Ambil, lepas tu kita jual. Yes, Tony Steve back soon. I want to sell this. Dan harga kita dapat ialah RM44. Dan macam tu lah caranya. Okey, kat sini ada kuas board, ada kuas harian, dengan kuas mingguan. Saya dah buat semua, jadi korang boleh buat. Jadi kat sini Billy Set Shop, Steve Sell Stand. Dekat sana ada Molly Gill Shop. Kita buat what I can help. Okay, kat sini ada watering can, basic sprinkler, favorite tool, super sprinkler, turbo sprinkler, harvest pan. Korang boleh beli watering can dulu sebab mungkin duit korang berasa sikit lagi. Okay, kita nak explore dulu apa yang ada kat dalam map Garden Horizon ini. Maaf guys kalau video saya ni buruk sikit. Saya turunkan suara ni dulu. Okay, kita kat sini. Okay, kita naik dulu. Okay, situ dah. Kat situ dah. Okay, kita pergi kat sini. Kat dalam gua ni ada suatu rahsia yang korang belum tahu lagi, mungkin yang dari Malaysia. Okay, kita masuk dalam gua ni. Dalam gua ni ada potion. Mungkin dalam update seterusnya ada potion. Okay, kita keluar balik. Okay, kita pergi kat sini. Okay, kat sini ada tempat baru. Developer dah buat kan. Okay, kat sini akan ada update pasal potion yang kita jumpa tadi. Macam potion tu boost untuk garden. Okay, mungkin sampai situ saja video kita kali ni. Okay, bagi korang boleh komen kat bawah yang apa game yang korang suruh saya main. Okay, bye guys, like and subscribe.